Okey, sebenarnya dalam susu kambing ni dia ada prebiotik tau. Prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik. Jadi dekat situ kita nampaklah yang dia boleh boostkan lagi untuk tambahkan probiotik. Assalamualaikum, kita bertemu lagi di dalam segmen Tanya Pakar bersama dengan saya sekali lagi hari ini, Amy Haznida sebagai hostnya. Dan hari ini seperti mana yang anda ketahui, Tanya Pakar akan merungkai atau membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan keibubapaan. Tetapi hari ini saya rasa lebih lagi anda sebagai ibu bapa di luar sana yang menonton akan rasa teruja kerana kita akan bercerita tentang topik yang dekat dengan kita sebagai ibu bapa. Jadi apakah topiknya? Kita akan bercerita tentang susu kambing versus susu lain. Mana lebih power untuk cegah anak kerap demam ataupun selsema. Itu dia panjang tajuknya. Kita cuba rungkaikan dalam masa yang singkat tetapi padat bersama dengan Dr. Handsome kita di sebelah saya ni. Sebentar lagi saya akan perkenalkan kepada anda semua. Tetapi sebelum itu, tunjukkan sokongan anda kepada Pak Emma dengan mengikuti kami di laman media sosial kami, di IG, di TikTok, di Facebook dan juga boleh subscribe majalah Pak Emma di YouTube. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi ingin saya perkenalkan. Di sebelah saya ini kita bersama dengan Dr. Syed Ali Fauzan bin Syed Muhammad yang merupakan pegawai perubatan dan juga sebenarnya merupakan pemilik UNI Klinik di Semarbuk Perdana Melaka. Jauh doktor datang. Itulah jauh dah. Doktor okey hari ni? Okey, alhamdulillah sihat. Okey, lebih mesra kalau saya panggil Dr. Fauzan? Ya, betul. Okey, doktor. Mungkin doktor boleh perkenalkan sedikit tentang diri doktor, pengalaman bekerja sebagai doktor dan sebagainya sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini. Okey, salam sihat guys. Saya Dr. Fauzan. So, saya rasa mungkin ada antara korang semua yang pernah tengok saya lah dekat media sosial. And saya sebenarnya doktor perubatan dan estetik. Saya ada klinik saya sendiri di Semarbuk Perdana Melaka, UNI Klinik Semarbuk Perdana. Dan lepas habis kira tamat dengan kerajaan, berkhidmat dengan kerajaan, dan saya fokus untuk buat klinik saya sendirilah. Okay. Dan klinik sekarang sudah beroperasi berapa lama doktor? Okey, kita baru je beroperasi dalam 4 bulan macam tu. So sekarang ni sibuk dengan urusan klinik lah. Okey, baik doktor. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan pada hari ini, ingin saya maklumkan dengan sukacitanya kepada semua follow-follower kita di luar sana doktor, bahawa sesi Tanya Pakar pada hari ini diserikan oleh jenama susu kambing Carry Home. Okey, sekejap lagi kita akan berkongsi apa itu Carry Home, apakah kebaikan Carry Home. Okey, tapi kita nak ke soalan yang pertama dulu doktor. Sebenarnya bila kita bercakap tentang kesihatan anak kan, imuniti anak ni bila anak mula bersekolah, terdedah pada persekitaran yang baru, sebenarnya adakah dengan minum susu kambing ini dapat menjadi booster harian untuk elakkan mereka dari jatuh sakit doktor? Kalau boleh doktor terangkan. Okey, saya faham yang kebanyakan ibu bapa risau bila nak hantar anak pergi sekolah kan, sebab yalah ni adalah environment baru untuk anak kan, dan kita sebagai ibu bapa kita rasa nak protect anak. Tapi jangan risau, sebab apa, bila kita bekalkan anak dengan susu kambing, ibarat kita bagi booster juga, peneman untuk anak pergi sekolah. Sebab susu kambing ni dia berkaya dengan vitamin, kalsium, zinc yang dapat membantu imuniti badan anak. Jadi bila imuniti badan tinggi, maka anak susahlah kena penyakit. Itu je sebenarnya kan doktor kan. Bila ada booster ni seperti susu kambing ni, maknanya anak-anak ni bolehlah kita elakkan dari kerap jatuh sakit. Sebab itulah ingin saya maklumkan jugalah apakah itu susu kambing Carry Home. Okey, susu kambing Carry Home ini sebenarnya doktor dan juga kepada semua yang sedang menonton, diimport dari New Zealand doktor, dan kaya dengan kandungan bioaktiviti semula jadi seperti asid linoleic conjugate. Sebut pun susah ni tapi inilah maksudnya kebaikan dalam susu kambing Carry Home ini, dan juga ada nukleotida. Dan formulasi ini dapat membantu proses penghadapan anak-anak dan juga untuk penyerapan kalsium mereka lah. Jadi sekaligus bila anak-anak konsum susu kambing Carry Home ni dapat membantu mengurangkan masalah kolik ataupun masalah yang berkaitan dengan penghadaman. Okey doktor ya. Selain itu kita nak maklumkan juga bahawa susu kambing Carry Home ini mengandungi SN2 palmitate yang membantu anak-anak untuk tidur lebih lena. Yang ini penting doktor, sebab bila anak-anak tidur lena ni mereka lebih mudah bangun untuk ke sekolah esoknya dan lebih bersemangat lah untuk buat aktiviti kan doktor kan. Jadi soalan saya yang kedua ni, bagaimana susu kambing ni dapat menghasilkan antibodi atau sel imun dalam tubuh badan anak doktor?
Okey, macam tadi host ada sebutkan yang susu kambing ni mengandungi nukleotida. Nukleotide lah kita panggil, vitamin A dan zinc yang terlibat dalam perhasilan antibody, dan dia akan boostkan sel B dan sel T. Sel B dan B cell dan T cell lah kita panggilkan. Yang B cell dan T cell ni sangat penting untuk imuniti badan lah. Jadi macam saya cakap juga, bila imuniti badan meningkat, susah nak kena penyakit. Jadi itulah cara dia. Dan bila minum susu kambing ni dengan khasiat dia protein, zinc dan vitamin yang ada, yang ni lah yang dapat membantu untuk meningkatkan imuniti badan. Okey, kalau pada pendapat doktor lah, ini mengikut pengalaman doktor, ni soalan tambahan doktor. Doktor jangan takut, bukan kebat, senang je untuk doktor jawab. Okey, kalau mungkin doktor boleh sarankan kepada ibu ayah yang sedang menonton sekarang ni kan, sekerap ataupun berapa kali seharusnya pengambilan susu kambing ini pada anak-anak, doktor? Okey, sebenarnya tak ada masalah kita nak masukkan susu kambing ni dalam kira makanan atau minuman harian anak, sebab dalam susu kambing ni dia dah cukup dah. Macam saya cakap tadi, kandungan nutrien dia alhamdulillah sudah cukup dah untuk membantu tambahkan nutrien dalam kepada anak lah. Jadi kalau nak cakap berapa banyak yang boleh bagi itu, okey, kalau keperluan contoh 1 ataupun 2 kali pun cukup dalam 200 hingga 400 ml, kira 1-2 sajian lah yang saya boleh cadangkan, dah cukup untuk bantu tambah nutrien untuk anak. Tapi doktor kan bila kita bercakap tentang susu ni, kadang-kadang ada sesetengah kanak-kanak ni yang sukar minum susu. Tak maulah, maknanya dia reject susu ni mungkin kerana apa orang kata tak kena dengan tekak, tak kena dengan selera kan. Tapi itu yang saya nak kongsikan juga lagi dengan semua penonton kita ni, doktor. Sebenarnya susu kambing Carry Home ini dihasilkan dengan teknologi NutriCap. Tahu tak? Okey. Okey. Jadi teknologi NutriCap ni doktor sebenarnya melibatkan 1 kali pemanasan untuk melindungi khasiat semula jadi yang ada dalam susu kambing. Jadi dia dapat mengekalkan khasiat susu kambing ni, dan bila anak-anak ni minum doktor, selain khasiat dapat, lepas tu saya nak cerita juga sebenarnya susu kambing Carry Home ni sangat mudah larut. Bila kita bancuh di dalam air yang bersuhu bilik sekalipun, ia mudah larut. Dan kalau bagaimana doktor katakan tadi, 2 kali sajian lah maksudnya untuk seharian. Katakanlah kalau anak tak nak minum susu, tak suka minum susu, apa yang boleh ibu ayah lakukan adalah masukkan susu ni dalam makanan mereka. Kan sebab doktor tak ada anak lagi kan. Jadi saya nak sarankan sebenarnya doktor boleh masukkan dalam menu ni. Jadi bila masuk dalam menu ni dimasak kan. Jadi juga baik untuk orang kata pengambilan nutrisi anak untuk setiap hari lah. Okey, jadi doktor, saya bukan pakarnya, doktor adalah pakarnya. Soalan yang seterusnya doktor, adakah probiotik semula jadi dalam susu kambing ni sebenarnya boleh membantu kesihatan usus anak dan juga orang kata sistem penghadaman? Kalau doktor boleh ulas sedikit. Okey, sebenarnya dalam susu kambing ni dia ada prebiotik tau. Prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik. Jadi dekat situ kita nampak lah yang dia boleh boostkan lagi untuk tambahkan probiotik. Jadi dia dapat membantu merangsang pertumbuhan bakteria baik lah dalam usus, dan yang macam kita tahu 70% daripada imuniti badan ni datang daripada usus sebenarnya. Jadi itu adalah satu benda yang penting lah, kita jaga usus, sebab ada dia immune gut axis, gut immune axis, yang itulah penting untuk kita protect supaya kita dapat lindungi anak-anak lah. Okey doktor, ini best sikit saya nak tanya pada doktor lah, sebab baru-baru ni kita dikabarkan di Pening meningkatnya HFMD lah, yang mana ni menjadi satu kegusaran lah untuk ibu ayah juga kan, sebab ini penyakit berjangkit doktor. Kan bila cakap pasal penyakit berjangkit ni, takut bila anak ke sekolah nanti berjangkit pula dengan kawan-kawan yang lain. Jadi saya nak tanyalah, untuk penyakit-penyakit yang berjangkit ni doktor, seperti HFMD, chickenpox semua ni, adakah pemberian susu kambing itu dapat membantu, dan adakah ia perlu diteruskan dalam proses penyembuhan anak ni? Okey, bila kita cakap pasal kes HFMD ni lah, seperti yang kita tahu, bukan setakat Penang je saya rasa. Satu Malaysia memang meningkat lah kes HFMD ni. Tapi pernah tak korang terfikir, kenapa ada anak ni yang pergi sekolah, dia tak berjangkit, tapi ada anak yang berjangkit.
Mungkin sebab pemakanan yang diberi oleh mak bapak jugalah, tu memainkan peranan juga. Jadi antara yang macam kita tengah cakap ni pasal susu kambing kan. Jadi susu kambing ni pun dapat membantu juga sebab dia ada kalsium, ada zinc yang sangat penting untuk proses penyembuhan tu. Jadi kalau nak tanya soalan boleh tak diteruskan? Boleh je kita teruskan macam biasa sebab dia membantu untuk fasa pemulihan, dan ia juga bagus tau sebenarnya untuk macam contoh bila kita bagi susu kambing ni, kita dapat meningkatkan imuniti dia supaya anak ni tak senang lah kena sakit. Jadi bila kita bercakap tentang susu kambing ni, of course pilihan yang terbaik untuk ibu ayah di luar sana adalah susu kambing Carry Home. Okey, sebab susu kambing Carry Home ni bukan sahaja diperkaya dengan pelbagai jenis nutrisi dan juga mudah larut seperti mana yang kita kongsikan tadi, tapi doktor ingin saya kongsikan sedikit tip juga doktor kepada ibu ayah yang sedang menonton sekarang ni. Mungkin anda tertanya-tanya mengapa susu kambing Carry Home ini perlu dipertimbangkan atau dipilih menjadi booster kepada kesihatan anak-anak, kerana ada lagi kebaikan-kebaikannya yang ingin saya sebutkan di sini. Selain vitamin yang doktor kongsikan tadi, kita juga ada kandungan asid sialik, okey, kemudian kita ada juga casein, fosfopeptida di dalam susu ini, dan of course bila doktor katakan tadi kesihatan usus anak ataupun kesihatan perut anak ni sebenarnya memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan mereka lah. Sebabnya bila kesihatan perut ni dia akan mempengaruhi mood anak. Jadi saya pula yang kongsikan tip. Boleh ke doktor? Boleh. Okey. Jadi itulah sebabnya kita galakkan pengambilan jenama susu kambing Carry Home ini, dan seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, ingin saya ceritakan sekali lagi bahawa Tanya Pakar kita kali ini dibawakan atau diserikan oleh jenama susu kambing Carry Home. Okey, kalau doktor boleh tengok dekat depan kita ni, kan semuanya diperkaya dengan nutrisi dan juga sesuai untuk anak-anak yang berumur daripada 2 tahun ke 5 tahun, 6 tahun, dan kita juga orang kata ini adalah pengambilan susu yang sesuai untuk anak-anak untuk meningkatkan sistem imuniti mereka sebagai langkah pencegahan daripada jangkitan penyakit dan sebagainya lah doktor ya. Okey. Tadi saya dah tanyakan doktor bagaimana susu kami dapat membantu penghasilan antibodi dan sebagainya. Sekarang ni saya nak bertanya pula dengan doktor, bagaimana susu kambing ni mudah dihadam, betul ke, dan membantu anak untuk menyerap nutrien yang penting sebenarnya doktor? Okey, betul sebab susu kambing ni dia mengandungi protein casein A2 protein casein A2, dan dia ada juga globul lemak dia yang lebih kecil. Jadi dia lebih mudah dihadam daripada susu biasa lah, susu lembu biasa. Sebab apa? Daripada dia punya protein tu sendiri dan dia punya ni lah. Dan kebanyakan orang yang lactose intolerant, maksudnya dia tak boleh ambil susu biasa ni lah, susu lembu ke apa, kandungan laktos dalam susu kambing ni lagi rendah berbanding dengan susu lembu. Jadi lagi bagus lah untuk penghadaman. Tapi yang pentingnya bila kita bagi tu, kita kena tengok anak tu ada tak alahan kat susu tu, dan ada tak dia muntah ke, cerit-berit ke lepas minum susu tu. Tu yang penting lah untuk kita tengok juga. Kalau tak ada, bolehlah kita bagi. Teruskan berikan susu yang terbaik untuk anak. Betul. Dan of course bila kita bercerita tentang susu yang terbaik untuk susu kambing, of course jenama susu kambing Carry Home ini diyakini berkualiti tinggi dan sebenarnya telah pun menjadi pilihan ibu bapa di luar sana sejak lebih kurang 2-3 dekad sebenarnya doktor. Kalau kita bercakap 2-3 dekad ni dah berpuluh tahun lah berada di pasaran. Jadi kita tahu kredibiliti susu kambing Carry Home ni. Betul producer, betul. Producer bertanya betul ke tu 2-3 dekad? Betul. Okey. Jadi harapnya dapat memberi orang kata input juga kepada ibu ayah di luar sana yang mungkin sedang berkira-kira atau mencari susu yang terbaik untuk perkembangan tumbesaran dan juga orang kata kesihatan anak-anak lah. Okey doktor, nak tanya soalan yang terakhir ni. Susu kambing ni betul ke ia dapat membantu dalam perkembangan otak dan emosi anak? Okey, bila kita cakap pasal perkembangan otak dan emosi ni, tu saya rasa antara benda yang memang mak bapak nak lah kan. Mestilah anak-anak yang pandai kan, yang sihat kan. Jadi susu kambing ni dapat membantu juga sebab dekat dalam susu kambing ni dia ada asid lemak rantaian sederhana dan taurin yang dapat membantu perkembangan otak. Dan dia ada juga vitamin B12 dan zat besi yang dapat membantu
untuk memberi kesan positif lah kepada mood, kepada emosi anak. Jadi seperti mana saya katakan tadi, sebenarnya bila sistem pengharaman anak tu baik, maknanya kesihatan perut anak ataupun usus anak ni dalam keadaan yang baik, dia dapat membantu meningkatkan keyakinan, lepas tu mood anak. Dia bukan boost immunity je doktor, tapi dia dapat boost juga mood anak ni lah. Jadi lebih happy, jadi lebih seronok, bersemangat untuk beraktiviti di luar. Maknanya untuk ke sekolah pun tak ada masalah, tak adalah isu drama di pagi hari tak mahu ke sekolah. Betul. Sebab lagi satu kan, perut kita ni macam saya cakap lah, dia ada gut immune axis, gut brain axis. Jadi daripada perut ni sebenarnya dia menyumbang tau dekat macam cakap tadi lah kan, perkembangan anak kan, perkembangan otak. So sebab daripada perut kita ni yang menentukan apa yang kita ambil, apa yang kita makan, nutrien apa yang diserap. Yang tu yang membantulah untuk dari segi dia punya perkembangan otak dan immunity juga. You what you eat lah maksudnya. Yes, you what you eat. Okey. Jadi mungkin ada sebelum kita berakhir ni doktor, ada saranan kepada ibu bapa di luar sana untuk memilih yang terbaik untuk anak-anak, mungkin dari segi pemakanan dan sebagainya doktor? Okey, bagi saya ibu bapa mesti nak yang terbaik untuk anak-anak, betul tak? Okey, bila nak pilih yang terbaik ni memang kita yang pilih sebenarnya, tapi kita tahu tak yang benda tu terbaik kan. Jadi kita kena tengoklah kandungan dia, apa yang boleh ditambahkan daripada segi nutrien ke apa ke semua kan. Yes, real food is important juga kan. Sayur, buah-buahan, benda-benda lain kan. Semua makanan semua penting. Tapi apa lagi yang kita boleh bantu untuk tambahkan lagi. Jadi pilihlah yang terbaik. Itu dia lah jawapan daripada Dr. Fauzan yang telah membincangkan dengan kita juga tentang topik kita pada hari ini, yang berkaitan dengan khasiat susu kambing kan, berbanding dengan susu-susu lain, juga kebaikan yang ada dalam susu kambing yang dapat membantu sistem imuniti anak dan juga orang kata sistem penghadapan anak juga secara tidak langsung kan doktor. Jadi saya harapkan perkongsian daripada Dr. Fauzan tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada ibu bapa di luar sana dan boleh anda gunakan dalam kehidupan seharian lah doktor. Doktor okey lagi kan dengan saya ni? Okey. Jadi kita harapkan selepas ni lebih banyak lagi kita peluang untuk bekerja sama doktor, mungkin bersama Carry Home sekali lagi. Boleh. Carry Home jangan lupa jemput saya. Kan Carry Home jemput lagi Dr. Fauzan, kita akan buat segmen lain pula doktor ya. Okey, jadi mungkin untuk anda semua yang sedang mencari-cari di mana nak dapatkan susu kambing Carry Home ni, senang je. Semua di tempat-tempat yang mudah kita nak pergi. Di mana? Antaranya adalah di Aeon, di Aeon Big, Mydane, Jaya Grocer, Village Grocer, farmasi-farmasi terpilih dan juga kedai barangan bayi. Untuk anda tunjukkan tanda sokongan atau untuk dapatkan lebih banyak input tentang susu kambing Carry Home ni, anda boleh layari laman web rasmi, Facebook, Instagram dan juga TikTok Carry Home. Jadi banyaklah lagi perkongsian mereka di sana yang boleh membantu ibu ayah di luar sana lah. Jadi itu dia tadi perkongsian bersama dengan Dr. Fauzan. Terima kasih sekali lagi doktor, jauh dari Melaka hari ini. Terima kasih jemput. Okey, jadi kita jumpa lagi di segmen Tanya Pakar yang akan datang. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada jenama susu kambing Carry Home yang telah menaja sesi orang kata Tanya Pakar kita pada hari ini. Thank you so much Carry Home. Hope kita dapat bekerjasama lagi selepas ini dan saya harapkan kepada ibu bapa di luar sana untuk terus memberikan yang terbaik kepada anak-anak anda, kerana anak-anak yang mendapat sumber terbaik akan menjadi anak-anak yang membesar secara aktif, sihat, bijak, cemerlang dan yang baik-baik sahaja. Jadi kita jumpa lagi di Tanya Pakar yang akan datang. Saya Amy Haznida dan Doktor saya Dr. Fauzan mengundurkan diri. Jadi kita lambai sikit di kamera. Jaga diri baik-baik, jaga anak baik-baik. Bye. Assalamualaikum. Bye.